Kenapa tiap kali gaji masuk, duit macam hantu? Masuk sekejap, lepas tu gaib. Seram tau. Aku baru perasan, kita bayar semua orang dulu. Bil, hutang, sewa. Tapi diri sendiri tak pernah. Hello? Diri sendiri pun manusia tau. Bayarlah diri dulu. Jangan tinggal macam bekas kekasih. Gaji masuk kanan, lesap kiri. Simpanan pun ghosting. Kalau tak disiplin, memang sentiasa rasa tak cukup. Try tukar duit ke emas dulu. Emas ni tak curang. Dia duduk diam. Tak lari pergi online shopping. Tenang je, mula dengan 1 gram. Yang penting konsisten simpan, bukan konsisten shopping. Pay yourself first tu bukan luxury. Itu survival. Kalau tak buat, kau memang akan sentiasa penat. Kalau kau nak mula simpan emas, jom. Public Gold senang gila. DM aku guide step by step, insyaAllah.